baru saja dilancarkan, iaitu CF Moto 250 SR CF Lite. Harga bawah pada RM10,000. Jom kita tengok. Sebelum kita mulakan, apa kata kita selawat dulu ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Dan korang yang pertama kali singgah ataupun belum lagi subscribe channel ni, tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng. Korang juga boleh komen dekat bawah ni. Dan sama-sama kita doakan untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestin, untuk keselamatan dan kemenangan mereka. Dan juga jangan lupakan doa untuk ibu bapa korang. So jom kita tengok motosikal ni. So ini motor yang baru saja dilancarkan, iaitu CF Moto 250 SR dan juga CF Lite. Didatangkan dengan 3 warna, Zephyr Blue, Nebula Black dan juga Jam Black. Ini lawa, nice. Tapi yang depan kita ni adalah Zephyr Blue lah. So ini adalah dia punya view untuk motosikal ni. Jom kita tengok apa yang ada dekat motosikal ni. Okey, so motosikal ni datangkan dengan single cylinder 4-stroke liquid cooled double overhead cam dengan 249cc, mampu menghasilkan sehingga 27 horsepower pada RPM 9500 dan juga 22 Nm of torque pada RPM 7250. Dan daripada segi dia punya seat height 780 mm, tangki minyak berkapasiti 12 liter dan berat dia 165. Dia datangkan dengan dua piston caliper depan dengan belakang single piston caliper. Tayar dia 110/70 17 dan juga rear dia 140/60 17. Didatangkan dengan telescopic fork dan juga monoshock, ada ABS 2 channel depan dan belakang, ada USB Type A dan C. Jom kita tengok. So ini adalah motosikal dia. Tangki dia berkapasiti 12 liter. Dia ada buat finishing macam carbon sikit, tapi ini lebih kepada macam stiker lah. And then ni senang mat, nak jalan jauh ada USB Type A, Type C. Meter digital, sama juga dengan 250 NK CF Lite. And then daripada segi barang-barang, kita tengok dia memang very basic, sebab ini memang target dia untuk orang-orang yang macam yang baru nak experience untuk merasai motosikal ni. Dan satu lagi dekat sini pun dia ada buat juga finishing untuk dia punya carbon lah. Dan ni punya fairing agak terbuka. Lepas tu ciri-ciri yang lain ni tengok. Dia punya dia running light dia, DRL dia cantik. Lampu memang LED, fully LED. Tayar seperti yang aku cakap tadi lah. Dan dia dilengkapi dengan 2-port piston caliper dan juga brake disc 292 mm serta ABS 2 channel depan dengan belakang lah. Manakala untuk brake dekat belakang dia single port piston caliper yang agak besar juga dia punya caliper. Dan dia punya disc ni berdiameter 220. Ada juga ABS. Tayar dia tayar 140 je kat belakang. Kalau korang nak tukar, aku tak sure sampai besar mana kita boleh tukar lah. And then ini dia punya sistem exhaust underbelly yang macam ni. Dan dia punya seat height dia punya seat ni memang split level lah antara pillion dan juga rider. Untuk rider memang aku rasa nice, cuma pillion ni nampak macam very slim, sangat-sangat slim dekat belakang ni. Dan meter simple, kunci yang macam ni kunci dia, kunci yang biasa lah. Sebab ini memang untuk newbie ataupun orang-orang yang baru nak merasai motosikal ni, baru nak rasa motor big bike, suka sport bike, baru nak explore, this is the bike untuk korang. Memang bagi aku quite nice lah, quite okay. Nothing to be say lah. Cuma 790 mm. Kita try tengok boleh tak motor. Untuk orang rendah ni kita duduk. So daripada segi dia punya ni kaki, bagi aku 165 cm macam ni lah, memang kaki sampai ke bawah. Dan ini adalah dia punya kedudukan aku lah, macam ni. Dan
Jom aku tunjuk kat korang POV daripada atas. So ni adalah POV dia. Dia triple clip ni. Okey. Triple clip ni dia agak bersambung, tapi dia macam agak turun ke bawah sikit tau. Dia agak turun bawah sikit. Agak feeling macam agresif lah. Agak feeling macam agresif sikit. So okay lah. Korang rasa berbaloi ke tak nak beli? Harga dia 9988 tak terpaksa harga body. 6.